Beruntunglah bagi setiap insan apabila datangnya peringatan tentang petanda-petanda akan berlakunya kiamat, maka dia membuat persediaan yang secukupnya. Serta teramat urgilah bagi mereka yang masih lalai dan leka dengan kemungkaran dan keseronokan dunia ketika itu, sehingga tiba masa yang betul-betul dijanjikan Allah Ta'ala itu, maka terpinga-pingalah semua. Ingatlah, ketika itu pintu taubat sudah ditutup, penyesalan yang tiada berguna lagi. Mari kita sama-sama bermuhasabah. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran dalam surah Az-Zumar pada ayat 53 yang bermaksud, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Mari kita memanfaatkan peluang umur ini untuk bertaubat kepada Allah, menyesali setiap dosa-dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan dalam hidup ini.